baru je sampai 2-3 hari lepas. Inilah barangnya, penimbang digital. Okey, penimbang elektronik digital. Kecil saja saiznya, biasa orang guna untuk timbang beg lah. Tapi sebenarnya kita boleh timbang apa-apa barang pun, bukan setakat beg luggage kan. Tapi kita boleh timbang barang-barang lain juga. Kita sangkut dekat sini. Ini kita sangkutkan. Ini tempat bateri dia. Saya dah masukkan bateri dia kat sini. Tempat bateri dia. Ni bateri. Tak bateri. Ini kita masukkan lah bateri dia ke tempat dia. Okey. So, kita tengok kat sini. Detail dia kan. Nampak? Berapa kilo. Soalan. Adakah dia punya pertimbangan itu tepat ataupun accurate So, saya ada weight ni. Weight ni berat dia 10 kg. Okey, 10 kg ni. Okey, jom kita timbang 10 kg ni. Betul tak 10 kg? Guna penimbang tadi. Okey. Cuba kita tengok. Ni, so cuba kita angkat. 10 kg 10 kg. 1 kg. Kita tengok 1 kg berat dia. Jom kita timbang dia. Masukkan dalam beg. Dan kita timbang. Jom cek berapa beratnya. Okey. Okey, tengok 1.00 kg. Kira bacaannya tepat lah. Penimbang ni amat berguna. Cek beg kuning simpan di rumah.